Akhirnya apa yang kita rancangkan dah berlaku dan yang paling penting di sini semua para jurulatih telah bermula dengan seperti mana yang kita rancangkan untuk bermula pada hari ini. Dan paling penting di sini bagi saya, para jurulatih harus faham ini merupakan pembangunan. Dan saya percaya mereka juga tahu yang pembangunan ini penting untuk kita menilai setiap individu dengan satu jangka masa yang agak lama, di mana kita tidak boleh terburu-buru untuk menentukan para pemain yang mana akan mewakili negara ataupun yang akan kekal bersama tim masing-masing. Dan proses ini pasti akan mengambil sedikit masa. Dan dengan adanya jurulatih-jurulatih yang berpengalaman seperti P. Maniam, Hassan Sazali, Syukur, Zaidi dan juga Rusdi Supraman, pasti ini akan memberi impak yang berlainan bagi saya, di mana mereka telah bersama dengan pasukan-pasukan remaja kita sebelum ini dan ada yang mempunyai rekod-rekod yang cukup baik, dan saya berharap mereka akan teruskan perjuangan mereka. Dan yang paling penting, kita mempunyai satu visi yang sama. Tidak ada istilah di mana bawah 13, 14, 15 mempunyai visi yang berlainan daripada 16 dan 17. Jadi tugas kita di sini adalah memastikan program yang dilakukan oleh MSN KBS sebelum ini kita teruskan dan kita menambah baik apa yang perlu kita lakukan. Ini baru permulaan ya, dan saya tidak ingin tekankan apa filosofi yang kita ingin lakukan, tetapi saya mempunyai dua elemen yang cukup penting bagi mereka memikirkan apa yang perlu kita lakukan. Dan daripada segi filosofi ataupun perancangan seterusnya, saya akan menilai setelah 6 bulan pertama apa yang kita lalui, proses mana yang perlu kita perbaiki, dan selepas itu sudah tentu kita harus mempunyai DNA di mana corak permainan bola sepak Malaysia. Dan yang paling penting, kita harus menumpukan pada elemen-elemen yang penting dan mereka tidak terdesak ataupun melakukan perkara di mana boleh merosakkan ataupun boleh memberi impak yang berlainan. Ya, saya nampak banyak aspek yang perlu kita perbaiki. Bukan sahaja pada aspek teknik, tetapi dalam bola sepak sekarang kita perlukan pemain yang mempunyai daya fikiran yang cukup baik, dan keputusan dalam bola sepak ketika permainan itu merupakan satu perkara yang paling penting sekarang. Selain daripada teknik yang bagus, kita harus mempunyai pemikiran yang pantas dan memilih untuk membuat keputusan dengan lebih cepat. Dan tentu short term target kita adalah untuk memastikan kita berada dalam landasan yang baik, terutama tidak menjauhi terlampau jurang yang terlampau besar di antara pasukan-pasukan Asia Tenggara. Dan jangka masa pendek juga, dalam setahun hingga 3 tahun ini kita ingin layak ke Piala AFC dan seterusnya. Matlamat utama kita adalah untuk layak ke Piala Dunia bawah 17 pada masa akan datang, dan pasti ini memerlukan perancangan short term, mid term dan juga long term.